Terima kasih cinta kerana ada. Puan, Cik, duduk. Terima kasih. Puan nak minum apa? Makan pun ada. Tak apa. Saya datang ni bukannya nak makan. Saya nak jumpa dengan awak, Zulaika. Saya... kenapa tu, Puan? Saya datang ni nak jumpa dengan orang yang dah buat anak saya tersenyum. Puan, saya tak ada boyfriend lagi. Oh, belum declare lagi rupanya. Syed Fakri tu, kalau bab-bab cinta macam ni, memang dia ada slow sikit. Oh, terlupa pula saya nak kenalkan diri. Saya Puan Sri Halimah, ibu kepada Syed Fakri. Ni adik dia, Syed Aiman. Hai. Puan, saya dengan Syed Fakri tu, kita orang kawan je. Tak lebih dari tu. Tapi, apa yang saya nampak, anak saya ni dah anggap awak lebih daripada tu. Betul? Sebab itulah kami datang sini nak kenal dengan lebih dekat. Sebab mamak YB tu jaranglah kita tengok tersengih sorang-sorang macam tu. Nampak pelik sikit. So, inilah orangnya ya, yang telah berjaya menundukkan seorang Syed Fakri. Puan Sri, saya tak ada ilmu penunduk tu. Saya ni orang biasa je, orang kampung. Manusia ni kan Zulaika, memang tak layak untuk menilai. Kadang-kadang, Tuhan hantar seseorang tu dalam kehidupan kita ni untuk mengajar erti ketenangan kepada seseorang tu jika dia tu terlalu sibuk dalam mengejar dunia ni. YB? Ini jadual ke Jerman bulan depan. Ada 6 hari. Apa hal 6 hari pula? Bukan convention tu 3 hari je ke? Sehari 2 tu untuk YB rehat lah. Tak payahlah nak rehat-rehat ni. Sekarang ni kita pergi kerja, lepas tu balik. Tak payah nak rehat-rehat lah. Habiskan duit rakyat je. Baik YB. YB okey tak ni? Kusut je. Macam-macam hal lah sekarang ni. Ni. Jangan lupa call Tan Sri Johan. Cakap dengan dia, dana tu kena cepat. Projek tu tak boleh tangguh tau. Sementara Haris tengah demam ni awak buat lah. Baik YB. Satu lagi YB. Hari saya dah beritahu yang YB nak makan nasi lemak berapi. Aish, dia tu. Ingat saya tak kerja ke? Alah, jomlah. Nak pergi office ni. Nak kerja kena buat. Ni kerepak awak buat ke? Pandai buat lah. Cara berlauk pun. Pandai dia, Ibu tak nak rasa? Apalah nanti. Bakal nanti ibu punya kot. Takkan tak nak rasa. Kita nak kena kenal dulu. Bu. Ayah. So, inilah perempuan kampung yang kononnya nak pikat anak aku. Saya sedar saya tak setara. Saya tak nak disamakan. Tapi tolong hormat saya. Saya tetap dengan pendirian saya. Takkan berubah. Terima kasih cinta kerana